Hari ini saya nak kongsikan 5 langkah penting untuk kita elakkan kita sebagai penjaga pesakit yang terlantar ataupun bedridden daripada kita sendiri mengalami keletihan. Kita yang letih melampau. Pertama, kita buat jadual penjagaan. Kita pecahkan semua tugasan-tugasan kepada ahli keluarga yang terdekat ataupun jauh. Kalau dia datang, boleh datang ikut jadual kita, supaya tidaklah kita seorang yang terbeban dengan semua kerja. Kedua, kita gunakan bantuan alat. Contohnya kita ada tilam angin bedsaw, kita ada bed rail, iaitu macam crane yang mengangkat pasien. Teknik yang betul kita panggil body mechanic masa kita mengangkat, supaya kita nak lindung pinggang kita. Lama lagi nak pakai untuk jaga orang sakit. Ketiga, jangan lupa kita jaga diri kita sendiri. Tidur cukup, makan teratur, buat senaman, buat stretching, supaya kita ni cekat dan juga kita cergas. Keempat, kita dapatkan sokongan. Ajak ahli keluarga lain bantu juga kita, ataupun kita upah orang part time, caregiver ataupun nurse. So sokongan ni sangat-sangat penting. Dan last sekali, kita kena jaga emosi kita sendiri. Jangan kita jadi negatif. Kita luangkan masa untuk berzikir, doa, baca Quran, tenangkan minda. Kita kena jadi orang positif supaya kita boleh memberi perawatan yang baik untuk pesakit kita. Tak kisahlah pesakit kita orang tua kita sendiri, ataupun kita pun seorang caregiver yang menjaga pesakit di luar sana.